Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik, kali ini kita nak bincang SPP Kertas 2 2025. Kita mula dengan bahagian A. So, ini soalan pertama, rajah 1 menunjukkan graf K maksimum, merujuk kepada K maksimum ni adalah tenaga kinetik maksimum melawan F, iaitu frekuensi bagi logam Q. Okey, tengok soalan ni. Kita diberi maklumat juga bahawa F0 adalah frekuensi ambang. Ini adalah standard simbol untuk frekuensi ambang dan nilainya adalah 6.64 darab 10 kuasa 14. Okey, so daripada beberapa set soalan yang kita dah buat, insya-Allah sebenarnya awak sepatutnya sudah pun boleh menguasai graf K max melawan F. Saya dapati dalam beberapa set ni sangat kerap keluar tahun ni. Saya pun tak tahu kenapa. So kalau dah kerap keluar tu, make sure kita boleh kuasai. Contohnya, soalan pun dah label. Punyalah baik soalan ni dia label dekat awak dekat sini. So pintasan paksi X di sini adalah nilai frekuensi ambang. Berapa nilai dia? Dah dibagi dalam soalan. So must be dekat sini 6.64 lah. So darab dengan 10 kuasa 14. Hati-hati bila tengok graf di paksi X atau di paksi Y, pastikan di sebelah unit itu kalau ada prefix, kalau ada imbuhan, prefix lah, kalau ada imbuhan sila sertakan imbuhannya. Contohnya di paksi Y ni imbuhan dia 10 kuasa negatif 19. Baik, konsep bagi soalan ni adalah kesan fotoelektrik. Fenomena kesan fotoelektrik terhasil macam mana? Kalau kita ambil foton atau cahaya, kita sinarkan cahaya tersebut ke atas sebuah logam. Okay, katalah logam tu namanya cesium. Baik, kalau kita ada foton dan foton itu ada frekuensi yang lebih besar dari frekuensi ambang milik logam. Frekuensi foton atau frekuensi cahaya lebih besar. Syarat dia tahu. Frekuensi yang ni mesti lagi besar daripada frekuensi yang ni, logam punya. Okey, awak ada duit yang lebih banyak daripada jumlah bayaran tol. Katalah nak pergi Penang, tol dia katalah RM5, awak ada RM6. So pintu akan terbuka sebab lebih duit awak lebih. So pintu terbuka adalah analogi kepada pembebasan fotoelektron. Yang ni kita panggil fotoelektron pelajar. Jangan panggil elektron sahaja. Kenapa dia tak lekat? Okey. Fotoelektron kerana terhasil daripada proses kesan fotoelektrik. So syarat dia untuk fotoelektron keluar mesti yang ni. Frekuensi foton atau frekuensi cahaya mesti lebih besar daripada frekuensi ambang. Kalau sama boleh tak? Katalah Penang punya tol RM5, awak ada RM5 juga. Terbuka tak pagar tol? Terbuka. Tapi elektron tu dia kinetik energi maksimumnya sama dengan kosong. Itu saja beza dia. Okey, balik kepada soalan. Soalan tanya apakah itu frekuensi ambang? Kalau awak belajar, awak tahu bahawa frekuensi ambang ni adalah frekuensi yang minimum, paling rendah, supaya boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada permukaan logam. Frekuensi minimum adalah keyword kepada frekuensi ambang. Saya tunjuk dekat awak. Frekuensi ambang adalah berada pada posisi ini. Ini frekuensi ambang. Okay, nilai dia kat situ. Baik. Kalau nilai yang diberi dalam soalan adalah 6.64 darab 10 kuasa 14 Hz. Maksudnya, kalau cahaya yang kena pada logam adalah sama atau lebih daripada nilai ni, maka kesan fotoelektrik akan berlaku. Kalau soalan minta, dekat mana kesan fotoelektrik akan berlaku? Sila lorekkan. Kalau soalan minta lorek, awak boleh lorek kat sini. This part here, Allah telah jawab dah. Okey, kat sini. Sebelah kanan apa?
graf ni dah sudah bermulanya kesan fotoelektrik. Kesan fotoelektrik mula berlaku. Okey, sebelah sini belum berlaku lagi. So maksudnya foton atau cahaya yang jatuh atas metal mesti ada at least banyak ni. Bahasa mudah dia at least banyak tu. Minimum lah. Frekuensi minimum. At least banyak ni. Kalau lebih, boleh. Kalau kurang, tak boleh. Kalau sama, boleh. Macam tu. Itu maksud dia. So, frekuensi minimum. Ingat keyword dia, student. B, apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh magnitude pintasan Y? Pintasan Y dalam rajah 1. So, pintasan Y adalah bahagian sini. Okey, pintasan Y adalah bahagian sini. Ni paksi Y. Pintasan Y is this part. So, satu lagi perkara yang awak kena tahu. Pintasan paksi Y mewakili fungsi kerja. Fungsi kerja dalam bahasa Inggeris disebut work function. Okey, dan kalau dari segi formula kita nak cari work function atau fungsi kerja, kita pakai Planck constant darab dengan frekuensi ambang. Okey. So, moving on. Satu alur cahaya dengan frekuensi 6.65 darab 10 kuasa 14. Satu alur cahaya ni adalah dengan kata lain foton. Okey, cahaya tu ni, cahaya yang datang ni foton, frekuensi dia banyak mana? 6.65 darab 10 kuasa 14. Dipancarkan ke atas permukaan logam Q. Soalan tanya, apakah fenomena yang berlaku? Sebelum awak boleh jawab, walaupun awak tahu ni tajuk kesan fotoelektrik, awak kena double check. Double check apa cikgu? Double check, adakah F ini sudah melebihi F0, iaitu frekuensi ambang? Sudahkah melebihi? So, ni 6.65 10 kuasa 14. So, kita tengok frekuensi ambang berapa? 6.64. Ya, sudah pun melebihi. Yang ni 6.64. Frekuensi foton adalah 6.65. So, disebabkan frekuensi cahaya atau frekuensi foton adalah lebih besar dari frekuensi ambang, maka ia sudah berlakunya kesan fotoelektrik. Itu satu set. Soalan ni satu set. Tidak semestinya soalan satu ni jawapannya kesan fotoelektrik berlaku. Okey. Boleh jadi juga tiada apa yang berlaku ataupun tiada fotoelektron dibebaskan. Tidak berlaku kesan fotoelektrik. Semuanya bergantung kepada syarat tadi. So, penting untuk awak faham syarat untuk berlakunya kesan fotoelektrik dan pembebasan fotoelektron. Ini syarat dia. Okey, next. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2, rajah menunjukkan perambatan gelombang air dari kawasan dalam ke kawasan cetek. Kalau ikut silibus, itulah cluenya bagi fenomena pembiasan. Kalau awak jumpa dalam ke cetek, confirm dah pembiasan. Confirm, insya-Allah. Okey, kerana berbeza kedalaman. So, kita abaikan rajah ni dulu. Rajah ni dia bagi ada kawasan dalam, ada kawasan cetek. Lukisan ni abaikan dulu sebab soalan ni datang dekat bawah. Okey, soalan tanya, nyatakan fenomena gelombang yang berlaku. Seperti saya maklum tadi, pembiasan. Okey, tapi wajib letak pembiasan. Yang belakang ni tak wajib. Tapi pelajar saya selalu sarankan kena detail, on the dot terus. So, pembiasan boleh berlaku dekat cahaya juga. Okey, jadi kita letak detail. Pembiasan gelombang air. Baik. Pada rajah 2, ingat rajah pada rajah 2. Jangan lukis baru. Pada rajah 2, baca semua perkataan. So, pada rajah 2, lukiskan garis normal dan lengkapkan arah perambatan. Kita buat yang tu dulu. Dari kawasan dalam ke kawasan cetek. Okey, garis normal macam mana lukis? Garis normal dilukis 90 darjah dengan boundary. Okey, kalau awak tengok sini, ini dalam.
Ini cetek. Boundary dia yang ni. Ni boundary dia. So 90 darjah antara kawasan dalam dengan kawasan cetek is this line. Saya buat garisan putus-putus. Memang pun dalam buku pun memang kita lukis. Buku teks pun kita lukis dengan garisan putus-putus. Saya tanda extra N kat situ sebagai simbol garis normal. Kemudian yang warna purple. Macam mana saya tahu arah dia macam ni? So dalam pembiasan arah berubah. Dari kawasan dalam ke kawasan cetek, arah perambatan gelombang berubah. Habis cikgu macam mana cikgu tahu berubah ke sini ke sini ke sini cikgu? Jawapannya kena faham kalau gelombang bergerak atau merambat dari kawasan dalam ke cetek, gelombang akan dibengkokkan mendekati normal. So sebab itu dia minta awak lukis normal dulu. So garis normal macam ni, mendekati means bengkok dekat dengan garis normal. Ini untuk situasi dalam ke cetek. Kalau terbalik daripada cetek ke dalam, awak akan dapat menjauhi macam tu. Ni menjauhi, ni normal, menjauhi normal. Okey. Soalannya cikgu, nak bengkok macam ni lagi ke? Nak sikit ni lagi ke? Nak rapat sikit dengan garis normal? Depends. Terpulang kepada awak. Asalkan pemeriksa boleh nampak yang garisan pertama sudah bengkok. Ni kalau macam ni lurus. Ni bengkok lah ni. Sudah bengkok. So, any line under this straight line. Sini boleh, sini boleh, sini boleh. Okay, yang ni straight line tau. So, mana-mana yang dalam area sini dikira mendekati normal. Okay, selesai yang garisan warna purple. 2 Roman, soalan suruh lukis muka gelombang. Muka gelombang tu apa? Kalau awak ada perambatan gelombang macam ni, untuk menandakan yang gelombang itu adalah gelombang air, awak mesti lukis muka gelombang. Ni contoh ringkasan muka gelombang. Muka gelombang dilukis dengan garis lurus 90 darjah dengan arah perambatan gelombang 90 darjah. Macam tu. 90 darjah. Dan jarak diwakili oleh muka gelombang ke muka gelombang yang bersebelahan adalah panjang gelombang. So sekarang ni dia suruh lukis muka gelombang. Ni lah muka gelombang. Now muka gelombang tak boleh simply lukis macam tu je. Awak kena investigate situation apa yang sedang awak handle. Iaitu sekarang ni daripada dalam ke cetek. So saya ringkaskan cerita. Bagi kawasan cetek, lambda atau panjang gelombang dia menjadi lebih pendek, berkurang. Ni dia punya lambda tau untuk kawasan dalam. So kawasan dalam, panjang gelombangnya lebih besar. Nampak ni, lebih besar. So bila awak nak lukis dalam cetek, awak kena make sure panjang gelombangnya berkurang. So saya tandakan 1 sebagai contoh. Yang ni lambda untuk kawasan cetek. Panjang gelombang untuk kawasan cetek adalah berkurang, lebih pendek. Yang ni awak kena make sure, dan make sure pemeriksa boleh bezakan. Nak pendek mana cikgu? Terpulang. Asalkan lebih pendek daripada kawasan dalam, terpulang. Nombor 2. Nombor 3, make sure lambda awak tu maintain panjangnya. Walaupun dalam ni pendek, tapi setiap lambda tu make sure constant, malar. Jangan kejap-kejap rapat, kejap jauh, tak boleh. Itu syarat dia. Garisan 90 darjah. Tetapi lambdanya lebih pendek. Sebab lambda kawasan cetek lebih pendek. Selesai lukisan. Kemudian C, apakah yang berlaku kepada frekuensi gelombang dalam kawasan cetek? Kena ingat, dalam 4 fenomena gelombang, frekuensi tidak pernah berubah. Pantulan, pembiasan, pembelauan, interference. Frekuensi sentiasa tidak berubah. So yang ni extra mark ni, kalau markah percuma kalau keluar kat awak. Okay, macam tu, tidak berubah. Semua fenomena gelombang, pantulan,
pantulan, pembiasan, pembelauan, interference. Empat-empat ni semua frekuensi tak berubah. Nombor 3, soalan tajuk keradioaktifan. Graf aktiviti melawan masa untuk bismut 210. Siapa pula bismut ni? Bunyi macam biskut je. Okay, bismut adalah bahan radioaktif ataupun sumber radioaktif. Macam mana saya tahu bismut adalah bahan radioaktif? Sebab diberi dalam rajah 3 bahawa aktiviti bismut berkurang dengan masa. Aktivitinya berkurang dengan masa. So, bahan radioaktif ni apa? Bahan radioaktif adalah bahan yang akan mengalami satu proses dipanggil reputan. Reputan. Kenapa pula bahan radioaktif macam bismut ni dia mereput? Kerana di dalam bismut terdapat nukleus. Dah faham yang tu tak? Dalam bismut ni, bismut 210 ni, dia ada nukleus. Semua objek dia ada atom. Dalam atom ada nukleus. Apa masalah nukleus dia? Nukleusnya tidak stabil. Nukleus bagi bismut tidak stabil. So, dalam alam kita ni, anything yang tak stabil, dia akan go towards lebih stabil. And along the way, semasa dia nak menjadi lebih stabil, dia akan mereput dan memancarkan sinaran radioaktif. Saya ulang lagi sekali. Bahan radioaktif ni kenapa mereput? Bahan radioaktif kenapa dia mereput? Kerana dia ada nukleus yang tak stabil. So, dia nak jadi lebih stabil. Apa dia buat? Dia mereput. Semasa proses pereputan, dia memancarkan sinaran radioaktif. Apa pula sinaran radioaktif ni? Ni awak belajar masa form 3. Dia ada alpha, dia ada beta, dia ada gamma. Kadang-kadang keluar semua, kadang-kadang keluar salah satu, boleh juga keluar dua saja. Depends kepada jenis bahan radioaktif itu. Okay, B. Apakah berlaku kepada tenaga bismut selepas reputan? So, bila dah mereput, tenaga akan berkurang. Tenaga bismut. Baik, Okey, teruskan. Tentukan nilai separuh hayat bagi bismut. Baik, pelajar-pelajar, separuh hayat tu apa? Separuh hayat simbolnya T separuh. Dah kalau simbolnya T, maksudnya ianya masa. Masa apa? Untuk aktiviti. Kenapa dengan aktiviti? Berkurang kepada separuh. Itu maksud separuh hayat. Banyak pelajar tak faham apa itu separuh hayat sebab dia tak tahu ianya adalah masa. Yang awak pergi ambil aktiviti tu apa? Tak boleh. Masa untuk aktiviti berkurang kepada separuh. So, sekarang ni aktiviti awalnya berapa? 2000. Separuh kepada 2000 adalah 1000. So, bila kurang pada 1000, kita nak cari apa? Itulah pemahaman awak tu. Separuh hayat tu apa? Masa. So, masa untuk dia jadi 1000, ni lah. So, kita buat, pertama untuk dapat markah penuh, kena ada garisan putus-putus. So, kita buat garisan putus-putus daripada 1000, turun. Bila dah kena kat graf, turun sampai kena pada paksi X. Kenapa 1000 cikgu? Kenapa cikgu tak pergi ambil kat sini tengah-tengah ni ke? Tak ambil dekat 2000 ke? Ambil kat 1500 ke? Okey, jawapannya kerana aktiviti awalnya 2000. 2000 kalau jadi separuh, dia dapat 1000. Macam tu. Tu jawapan dia. Form 3 tau. Form 3. So, 5 hari. Hati-hati, soalan ni memang dia dah bagi unit. So, kena hati-hati juga. Extra careful. Boleh jadi dekat sini tidak semestinya saat, tidak semestinya hari, tidak semestinya minggu, tidak semestinya jam. Depends. So, bila awak baca something pada graf, make sure mata awak tengok unit juga lepas tu. Sebab fizik kan unit semuanya. Jawapan mesti ada unit. So, 5, nanti awak ingat, 5 unit SI 5 saat. Sudah, salah lah tu. So, 5 jeling kat sini. Okey, 5 hari. Walaupun dekat sini ada tulis hari. Manalah tahu dekat sini dia minta saat. Kalau dia minta saat, awak kena convert.
5 hari berapa saat. Okay, next. Dua Roman. Dalam satu sampel, bismut 210 mereput menjadi polonium 210. Okay, yang ni kita panggil parent, ini kita panggil daughter. Selepas pereputan tu kita panggil daughter. Hitung masa. So kita nak cari masa. Ingat tau, saya highlight tu sebab saya nak tahu apa sebenarnya soalan nak tanya. Sebab bila kita dah baca semua, last kali kita tak soalan tanya apa. So highlight dulu. So masa, jika nisbah bilangan nukleus bismut kepada polonium adalah 1:3. Okay, dekat sini bagi saya lah, kalau saya yang bukan siapa-siapa ni, saya rasa soalan ni aras tinggi. Sebab dia melibatkan lapisan pemikiran, berapa lapisan. So pertama awak kena tahu 1:3 ni apa. Okay, 1:3 boleh ditukar dalam bentuk persen. Kita akan dapat 25%. 1 daripada 3 bahagian, 1 daripada 4 bahagian adalah 25%. Sukulah. Maksudnya untuk bismut dia akan mereput. Last kali dia akan jadi polonium. So semasa dia menjadi polonium, kita nak polonium yang bismut yang tinggal adalah sebanyak 25% sahaja. So kita menganggap bismut pada awalnya adalah 100%. Kemudian mereput menjadi separuh, 50%. Kemudian mereput lagi kepada 25%. Kita stop kat situ. Sebab kita dah dapat nilai persen yang kita convert tadi. So semasa proses mereput, sudah berlaku 2 kali separuh hayat. So 2 kali separuh hayat, kita gantikan nilai separuh hayat yang kita dapat tadi 5 hari. So 2 darab 5 dapat 10 hari. Bagi saya aras tinggi dah ni. Kan saya tak sure lah yang lain-lain. Baik, terus ke soalan 4. Okey, soalan 4 adalah daripada tajuk elektronik. Rajah menunjukkan litar rektifikasi. Baik pelajar-pelajar, apa itu rektifikasi? Tambahan kat sini. Rektifikasi adalah proses. Ada ke sini jawapan dia? Ada. Ianya suatu proses untuk menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. Ingat, satu proses tukarkan AU kepada AT. AU kepada AT. Kenapa nak tukar? Ada sesetengah peralatan elektrik memang memerlukan arus terus untuk berfungsi. Okay, macam tu. So tengok, depends kepada situation dalam circuit. Baik, rajah 4.1 ni kita tak tengok lagi. Kan, kita terus pergi jam kat situ. So kita tengok dulu. Dalam rajah ni sebelah kiri ada arus ulang alik. Okay, arus ulang alik ni yang kita kata nak tukar jadi arus terus ni. Jadi kita pakai apa? Diod. Ada berapa diod? 1. Itu clue yang besar. 1 diod bermaksud kita sedang handle rektifikasi gelombang separuh. Okay, kemudian letak pada lampu dan sambung juga pada CRO atau OSK. Dapatlah satu bentuk form. Yang ni sebenarnya dalam soalan tak ada tau. Saya yang lukis. Ini belum ada. Saya yang lukis tu. So dia soalan bagi grid je kat awak. Soalan bagi grid sahaja. Saya letak balik situ. Okey, grid ni akan tunjuk dekat awak kesan dia ataupun macam manakah AT yang terhasil dalam bentuk form, waveform, bentuk gelombang. So sekali lagi, rektifikasi itu apa? Menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. Okey. Lukiskan surihan yang terbentuk di skrin OSK. Okey, macam mana saya boleh dapat bentuk macam ni? Okey, ikut saya punya step. Okey, sekarang ni kita menganggap untuk separuh kitar positif. Saya guna ayat ni. Allah. Sekejap.
Okey, lepas tu saya ambil yang ni. Oops. Ambil ni, saya duplicate. Saya nak tunjuk awak yang mana. Saya padam sini. Saya tulis separuh gitar negatif. Okey nah. Lepas tu saya buat bergraf satu, tunjuk dekat awak. Okey, yang ni bentuk waveform. Saya tak sure bahasa Melayu panggil apa waveform. Gelombang ke? Gelombang, wave. Bentuk gelombang. Okey, yang ni adalah waveform bagi AC. Yang kita panggil separuh gitar positif adalah bahagian yang saya tengah label sekarang ni, which is biru lah, this part. Jauh pula dah sini. Yang tu saya tandakan dan saya highlightkan dengan warna yang sama, biru tu. Yang ni kita panggil separuh gitar positif. Sebab dia duduk atas, kita panggil dia positif. Separuh gitar positif. Satu gitar yang ni, satu gitar semua. Satu gitar, ni satu gitaran lah ni. Habis separuh, yang ni je. Okey, macam tu. Kemudian kat bawah kita ada separuh, Allah, beralih habis. Kita ada separuh gitar negatif, which is this part. Okey. Separuh gitar positif dan separuh gitar negatif ni lah membentuk satu ayunan lengkap. One complete oscillation. Baik. Dah ready tengok. Siapa yang tak faham lagi elektronik. Tapi saya ada ajar dekat video yang cuma malas lah awak nak cari kat playlist kan. Okey. Katakanlah untuk separuh gitar yang pertama. Tengok separuh gitar pertama saya menganggap yang bawah ni adalah terminal positif, yang atas terminal negatif. Macam mana cikgu boleh anggap macam tu? Sebab boleh je anggap mana-mana. Tak kisah. Boleh anggap mana-mana. Okey, AU arus ulang alik punya source, dia punya terminal dia akan berubah, akan bertukar tempat untuk setiap separuh gitaran. Setiap separuh gitaran. Separuh gitaran pertama positif kat atas, separuh gitaran kedua positif dekat bawah, macam tu. Okey, so saya ambil ni dulu So positif, arus keluar ikut mana? Ikut positif. Pergi dekat sini, pergi keluar. Kenapa saya boleh buat keluar? Sebab dia ikut arah. Dan kita panggil ni pincang depan. So pincang depan, arus boleh lalu. Bila arus boleh lalu, lampu menyala dan bacaan OSK menunjukkan arus lalu dengan melukis satu lagi waveform. Yang ni saja. Yang ini saja. Ni menandakan arus boleh lalu. Ni arus boleh lalu. Okey. Selepas separuh gitar positif, kita ada separuh gitar negatif. Okey, separuh gitar negatif apa berlaku? Terminal positif dan negatif. Allah. Terminal positif dan negatif bagi AU akan berubah. Interchange. So sekarang ni positif kat atas, negatif dekat bawah. So arus keluar, pergi sini, pergi bawah, lalu dekat lampu, sampai dekat sini, tiba-tiba bertembung simbolnya. Atau yang ni kita panggil pincang songsang. Apabila pincang songsang, arus tidak dapat melalui atau mengalir melalui diod. Tak boleh. Bila arus tak boleh mengalir, tak ada arus kat sini dan litar jadi tak lengkap. Lampu tak menyala dan CRO atau OSK menunjukkan nilai kosong. Yang ni ada arus. Yang ni ada arus. Yang ni lah yang merujuk kepada arus kosong. So kita buat garis lurus betul-betul dekat atas line tu. Lepas tu terbalik-balik. Padam ni. Positif kat bawah pula. Boleh lalu tak? Boleh. Bila boleh lalu, kita lukis yang ni. Ni tandanya arus ada. Lepas tu terbalik lagi. Yang ni pula positif, bawa pula negatif. Okey, pincang songsang lagi, kosong pula. Yang ni tandanya arus sama dengan
kosong ampere. Macam tu lah prosesnya berulang-ulang kali. So dapat ada puncak kosong, ada puncak kosong. Okay, itu reason kenapa kita dapat bentuk ni. Okay, kalau awak tanya, cikgu, kalau mula-mula tadi cikgu kan anggap yang ni, yang bawah positif. Saya padam balik 1 minit. Okay, yang mula-mula tadi cikgu buat, awak pun reverse kan. Awak reverse video ni, awak tak perhati. Awak kata boleh lah dia mula sini positif, atas negatif, boleh lah dia dapat macam tu. Cikgu kata boleh, tak kisah mana-mana. Okey, tak apa, saya nak buat negatif juga kat bawah, positif juga kat atas, boleh. So kalau macam ni awak anggap, awak boleh lah buat lukisan awak macam ni. Diterima juga jawapan yang mula-mulanya kosong. Buatlah kosong dulu. Dah awak nak anggap macam tu, awak nak anggap yang atas adalah positif dulu. Jadi awak dapat pincang songsang dulu. Lepas tu dapat pincang depan. Lepas tu dapat pincang songsang. Lepas tu dapat pincang depan. Terima juga. Sama juga. Sama. Okey? Tidak kisah nak buat yang mana dulu pun boleh. Alright, asalkan buat. Dia jadi masalah kalau tak buat je. InsyaAllah kalau faham yang ni, tulislah faham. Kalau tak faham juga, tulis kat komen tau. Cikgu laju sangat ajar elektronik, ajar lagi sekali. Nanti ada set yang elektronik, saya slow sikit. Okay, hopefully membantu bahagian situ. Macam mana awak dapat surihan tu. Surihan tu adalah lukisan tu lah. Saya duk tanya pula, surihan tu hero Hindustan yang mana? Surihan tu lukisan dekat skrin tu, dekat grid tu. So C inilah yang menceritakan dalam bentuk formal, dalam bentuk ayat macam ni ayat dia. Okay, macam mana boleh terbentuk? Pada separuh kitar positif, diod berada dalam keadaan pincang depan. Dan apabila diod berada dalam pincang depan, arus boleh mengalir melaluinya. Okay, awak tak payahlah cerita, jadi kita dapat bentuk ini. Tapi kalau awak cerita pun betul juga. Jadi kita dapat bentuk ini. Simple juga kalau awak tambah tu kan. Tapi tak kisah. Ini bentuk formal dia. Itu satu markah. Yang kedua, pada separuh kitar negatif, diod adalah pincang songsang dan arus tidak dapat mengalir melaluinya. Kalau tengok skema, saya rasa yang ni saja dah cukup dapat satu kot. Dapat dua kot. Tapi tak sure. Kalau saya personally, saya nak awak cerita semua. Sebab yang awak lukis tu semua. Awak ada lukis separuh kitar positif dan separuh kitar negatif. So cerita dua-dua lah. Okay, next. Kalau tadi satu diod, tiba-tiba dalam rajah 4.2, soalan beritahu ini adalah litar rektifikasi gelombang penuh. Bezanya apa? Bezanya yang pertama, kita nak tukarkan AC, masih lagi kita nak tukarkan AC kepada DC, ataupun dalam bahasa Melayunya AT, arus terus, kepada arus ulang alik kepada arus terus. Tetapi kali ini menggunakan kombinasi 4 diod. Abaikan yang ni dulu tau. Abaikan ni, tak apalah, saya alihkan. Mana dia? Lagi awak ingat kenapa dia kat situ je tu. Ni saya alihkan dulu. Mana nak alih ni? Di sini lah. Okey. So kombinasi seperti saya maklum tadi, menggunakan kombinasi 4 diod. Okey, soalan pertama, lengkapkan litar dengan melukis diod-diod. Okey. Diod ni kena hafal kedudukan dia. Kalau bahasa Inggeris kita panggil bridge rectifier. Okey, susunan bridge rectifier. Kalau bahasa Melayu dia panggil, dia ada kat ujung ni tapi tak ingat apa dia panggil. Lupa sungguh bahasa Inggeris. Siapa ingat tulis kat bawah, tolong saya. Bahasa Melayu, bridge rectifier ni susunan ni. Bukan jejam, apa benda tak ingat dah. Sorry lah, tak ingat, tak boleh nak recall lah. Saya pun nak jimat masa video ni. So siapa tahu tu komen kat bawah. Alright. So bentuk dia adalah terbuka, okey, mencapar macam tu, kemudian memfokus balik. Maksud saya mencapar memfokus adalah kedudukan diod tu. So diod ni macam ni, ke arah ni, ke arah ni. Lepas tu dia mesti tutup balik.
So this pattern here ataupun arrangement ni mesti awak hafal. So ini namanya gelombang rektifikasi gelombang penuh. Baik, soalan ada bagi macam ni kan. Soalan memang bagi dekat awak. Macam mana yang tadi kosong kat sini dengan sini tiba-tiba dah ada. Yang tu awak pergi tengok dalam video yang lain. Pergi tengok ada dalam set yang saya ajar macam mana boleh pincang hadapan. Yang pertama, separuh kitar positif pincang depan, separuh kitar negatif pun pincang depan. Sekejap lagi pincang depan lagi, sekejap lagi pincang depan lagi. Macam mana setiap kali arus memang dapat melepasi diod-diod ini. Ada proses dia. Okey. Kemudian lukiskan kapasitor. Okey, dia suruh awak lukiskan kapasitor pada rajah tersebut. Kapasitor ni gunanya untuk apa? Untuk meratakan arus. Sebenarnya yang awak dapat ini, walaupun awak berjaya tukar dia kepada arus terus, tapi ada masa arusnya naik tinggi sangat, maksimum. Ada masa arusnya sampai jadi kosong. Arusnya jadi kosong. Nanti lampu tak menyala. Lepas tu lampu menyala balik. Lepas tu lampu tak menyala. Macam tu. Yang ni kita panggil tak stabil ataupun tak mantap. Tak mantap. Okey. So kita pun pakai 4 diod. Bila pakai 4 diod, walaupun tak kosong, tapi ada momen juga arus turun menjadi kosong. Ada momen juga arus turun. Walaupun for a moment, arus tetap berkurang menjadi kosong. Walaupun lebih pendek daripada tadi lah. Tadi lagi panjang kosong dia. Lagi lama. So yang ni pun ada masalah berkelip juga. So macam mana kita nak buat? Kita mesti ratakan bukit-bukit ini. Ni bukit ada banyak. Kita ambil excavator pula. Kita ambil kapal korek ke. Kita tolak tanah-tanah ni bagi rata. Okay. Yang tu adalah analogi tau. Jangan pula pergi ambil kapal korek. Cerita pula dalam exam tu. So bukit tu kita nak ratakan. Pakai apa? Pakai kapasitor. Kapasitor ni dia macam simbol bateri. Tapi simbol bateri pelajar, dia ada panjang, ada pendek. Yang panjang positif, yang pendek negatif. Ini bateri lah. Jangan salah. Kapasitor bentuk dia macam ni. Terminal dia yang dia lukis ni adalah sama panjang. So nak letak kat mana? Jawapannya letak selari. Mesti letak kapasitor selari dengan resistor. So resistor yang mana? Ni lah. Perintang. So macam mana nak letak selari? Letak sebelah dia macam tu. Belah kanan ke belah kiri cikgu? Boleh mana-mana. Letak kanan boleh, letak kiri boleh. Jadi saya ambil balik lukisan saya tadi tu. Mana dia? Ni. Bos itu. Dah siap. Macam tu. Kalau soalan minta, apa kesan dia? Macam mana bentuk meratakan tu? Okey, macam ni. Ingat. Daripada puncak. Ni puncak ni. Awak akan buat satu garisan. Turun pergi kat sini. Dari puncak turun sini. Naik balik. Turun sini. Naik balik. Turun sini. Naik balik. Turun sini. Lepas tu ini turun. Naik balik. Macam tu. Okey. Now saya lukis guna warna biru. Ni bukan jawapan dia tau. Jawapan dia yang tadi dah habis dah. Dah habis dah. Ni saya tanya kalau je. So awak akan buat. Dari puncak turun sini. Dari puncak turun sini. Dari puncak turun sini. Dari puncak turun sini. Lepas tu awak sambung. Turun sini. Okay, sambung. Zas. 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 Dah siap. Yang warna biru ni adalah proses meratakan. Pakai apa? Pakai kapasitor. Nampak tak yang warna biru tu lebih rata? Ada tak arus dia pergi kosong? Tidak. Arusnya sudah tidak lagi mencapai kosong. Sampai situ je dia turun. Nah bukit ni lebih rata. Kalau kita lukis tempat lain kan. Ni lebih rata daripada yang ni. Macam tu. Literally kita panggil dia meratakan. Smoothing. Smoother. Okay, macam mana kapasitor berfungsi? Dia buat rata-rata tadi dia. Macam mana boleh buat? Ada saya kongsi dalam satu video khas. Saya ada videokan ni. So boleh pergi cari kalau nak yang detail punya.
Kapasitor dia ada ability. Pertama, ability dia boleh dicas. Kedua, kapasitor juga dia ada ability untuk nyah cas. Dicas maksudnya cas masuk dalam kapasitor tu. Nyah cas maksudnya dia keluarkan cas daripada diri dia. So boleh ambil cas, boleh keluarkan cas. Awak kena faham, kapasitor akan ambil cas kalau ada arus yang sedang mengalir melaluinya. Kalau awak lah sebagai kapasitor, arus masuk dalam badan awak, awak simpan arus tu. Tu kita panggil dicas. Okey. Tapi kapasitor, kalau arus tidak lagi melaluinya, maka dia akan nyah cas. Dia keluarkan cas itu. Keluarkan cas. Okey. Yang tu fungsi kapasitor. Macam mana boleh jadi bentuk macam tu cikgu kalau dah nyah cas tu? Okey, cari kat video lain. Ada saya kongsi. Kalau awak cukup tengok video saya daripada 2023 pun dah cukup dah. Tengok dari 2023 punya set sampai 2025 dah boleh bantu. Ada banyak set saya cerita pasal macam mana kapasitor meratakan output, arus output. Okey, soalan 5. Rajah menunjukkan seorang budak perempuan sedang bermain dua kuda berspring. So kalau awak tengok ada dalam rajah ni terlabel spring. So saya dah warnakan sebab saya nak make sure mata dan jawapan saya bergantung kepada apa yang diberi dalam soalan. So saya dah warnakan yang ni warna biru, 2 spring. Yang ni warna kuning, 3 spring. Tidak semestinya dalam exam awak nak kena cari warna-warna macam saya buat ni. Bulat pun dah cukup dah. Kan, supaya mata awak perhatikan lah. Yang ni 2 spring, yang ni 3 spring. Baik. Soalan mention yang spring-spring itu disusun selari dan spring tu adalah serupa. So saya pun double check. So dia kata ni spring serupa. Okay, looks the same. Dan disusun selari. Betul lah tu, selari. Macam tu. Kalau sesiri macam ni, sambung, sambung. Yang ni sesiri atau bersiri. Sekarang ni selari. Okay, khalas, cukup maklumat tu. Soalan pertama, nyatakan maksud kekenyalan. Kekenyalan ni dia punya ability atau sifat bahan. Sifat sesuatu bahan, contohnya macam getah. Getah kalau kita tarik, kalau kita letakkan daya, kita tarik ke, kita mampat ke, lepas kita lepaskan daya tu, apabila kita dah remove daya yang kita buat kat atas dia, dia boleh balik ke bentuk asal atau balik ke saiz asal. So, kekenyalan adalah sifat bahan yang membolehkan sesuatu objek kembali ke bentuk asal atau saiz asal. Bila? Apabila daya yang dikenakan kepadanya dialihkan. Awak dah tak mampatkan getah tu, dia baliklah bentuk asal dia. Okay, B1. Bandingkan bilangan spring yang disusun selari. Baik, yang ni disclaimer. Setiap kali saya nak bincang, saya kena habang. Yang ni disclaimer. Jangan jawab sini tau, exam. Tulis penuh. Bilangan spring yang disusun selari dalam rajah 5.1. Lepas tu simbol ni. Lepas tu rajah 5.2. Tulis ayat yang penuh. Sebab tahun ni saya rasa macam saya tak cukup masa. Jadi saya ringkaskan. Ni tu tujuan latihan sahaja. Kalau dalam exam tulis penuh, disclaimer, tulis penuh. Jawapan dia, bilangan spring yang disusun selari dalam rajah 5.1 lebih kecil. Boleh pakai simbol ni. Daripada rajah 5.2. Tak apa nak tulis lagi bilangan spring yang disusun selari dalam rajah 5.2. Boleh juga. Macam mana cikgu tahu? Tengok gambar. 5.2 ada 3. Yang ni ada 2. Okay. Mampatan spring. So kalau kita tengok mampatan spring, mana lebih besar? So awak tengok tanah dia level Tanah dia level. Itu satu perkara awak kena tahu. The ground are level. Tapi yang ni kat sini mampatannya lebih 5.1 lebih. Okay, sekali lagi disclaimer, tujuan latihan sahaja. Tulis penuh. Mampatan spring dalam rajah 5.1 lebih besar dari mampatan spring dalam rajah 5.2. Tulis, tak rugi, satu markah free je tu. Tulis je lah banyak-banyak sikit kan. Kemudian pemalas spring. Okey, pemalas spring dalam sistem ni kita menganggap 5.1 lebih kecil sebab susunan dia tu memakai 2 spring sahaja. Okey.
Yang ni 3 spring, K dia lebih besar. Alright, C. Yang ni sekali lagi, saya pun dah malas nak tulis panjang-panjang tu. Saya buat ringkas-ringkas je tapi saya bantu awak. So, bila buat hubungan, kena pakai semakin. Kalau situation kurang sesuai, boleh pakai apabila. Maka. Okay. Contohnya macam ni. Nyatakan hubungan antara bilangan spring yang disusun selari dan mampatan spring. Okay. So, saya jawab dekat sini, apabila bilangan spring yang disusun selari bertambah, maka mampatan spring berkurang. Tak letak maka pun boleh. Okay. Tak boleh buat directly proportional, berkadar terus, berkadar songsang, tak boleh. Ini bukan soalan graf. Kemudian, hubungan antara mampatan spring dan pemalas spring. So, yang ni saya reversekan. Saya mula kat sini. Apabila pemalas spring bagi satu sistem spring berkurang, maka mampatan spring bertambah. Okay, saya ada dengar juga pemeriksa cakap kalau mula kat sini pun boleh. Lepas tu habis kat sini. Maksudnya apabila mampatan spring bertambah, pemalas spring bagi sistem spring berkurang. Boleh juga. Tapi kalau saya suka yang lebih logik. Sebab pemalas spring lah yang menentukan mampatan. So, kita mula yang ni dulu. Habis kat sini. Okay, next. Soalan di sistem spring dalam rajah 5.1 mengalami mampatan. Bila saya dengar je mampatan, soalan bagi, saya tahu dah simbol dia adalah X. Dan X juga berada dalam cm. So, saya berhati-hati. Saya highlight. Saya pun berhati-hati. Nak tukar ke tak tukar? Nak tukar ke tak tukar? Saya sambung baca. Kemudian, soalan bagi tahu budak perempuan berat 250 Newton duduk di atasnya. Berat kuda pula 160 Newton. So, yang ni kedua-duanya adalah daya. F kerana berat adalah contoh daya. Okay, soalan tanya apa? Saya hilang highlight saya. Soalan tanya tentukan pemalas spring. Pemalas spring dalam bentuk simbol adalah K kecil. Springs constant. So, Hooke kata, kalau nak cari pemalas spring, boleh pakai formula dia. Formula Hooke's law adalah F sama dengan KX. F tu apa? Daya. Jadi, kita jumlahkan berat perempuan tu dan berat kuda itu. Kemudian K kita tinggalkan, kita letak simbol. X kita gantikan dalam unit SI. Sebab saya nak yang ni Newton per meter. Jadi saya tukar. Macam mana dapat ni cikgu? 0406. Jawapannya 6 cm. Kita bahagikan 100. Samalah dengan 0.06 meter. Bahagi 100. So yang ni saya ganti masuk. Dapat jawapan. Make sure jawapan awak tu ada unit yang sesuai. Contohnya awak ambil yang ni. Yang ni dalam meter. Yang ni dalam Newton. So, Newton per meter. Ada juga dalam skema dia buat pakai, kalau pelajar guna sentimeter. Nanti dia jadi Newton sentimeter negatif 1. Lain sikit lah jawapan dia. Saya rasa 68 something kot. Tapi kalau saya minat yang ni lah sebab unit SI. Okay, soalan E adalah soalan ramalan. Dalam SPM akan ada soalan ramalan. Maksudnya dia minta awak apa jadi selepas tu kalau salah satu dari variable diubah. Okay. Spring dalam rajah 5.1 digantikan. Ingat tu. Digantikan dengan spring yang lebih tebal. Spring yang lebih tebal. Ini ada dalam silibus. Apakah berlaku pada mampatan spring? Okay, spring yang tebal, K-nya akan makin bertambah. Bila K makin bertambah, maka mampatan akan berkurang. Mampatan akan berkurang. Sebab jadi makin keras. Jadi payah nak mampat. Tu bahasa mudah dia. Selesai untuk soalan 5. Baik, kalau nak tengok soalan nombor 6, tunggukan video selepas ini. Video yang seterusnya. InsyaAllah tolong komen tadi. Tolong komen jap kalau nak video seterusnya. Okay, apa nama ni dalam bahasa Melayu? Bridge rectifier tu. Tolong komen dekat bawah, saya nak tahu betul ke orang yang tengok ke AI yang tengok. Ke
ke scammer yang tengah tengok video saya ni? Beratus orang tengok ni. Betul ke pelajar yang tengok? Tolong komen jap dalam bahasa Melayu.